Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa asyara al-musannifu li qaidatin. Kemudian isyaratlah oleh musannif bagi bukan satu kaidah. Bi qaulihi dengan katanya kata musannif. Wa kullu shakhsaini dan bermula tiap-tiap dua orang. Jarul qisasu bainahuma yang berlaku lah oleh kisah di antara kedua-dua orang. Mana orang jani seorang, majni alai seorang. Pada nak berlaku kisah. Jarul qisasu bainahuma fin nafsi pada yang tiap-tiap dua orang lah. Berlaku lah oleh kisah di antara dua saksi itu. Fin nafsi pada orang panggil pada nyawa lah, pada ya panggil fin nafsi ni. Ni panggil berlaku pada nyawa. Yang kedua berlaku di pada anggota, pada manfaat. Pada anggota mata, tangan, kaki waktu lah. Ada pemanfaat. Mana tahu gocok cik, tak nampak mata ada. Ada pun tangan tu tempat cik. Kita tangan tu leh, tu kena bayar agak tu. Nah, tu kaedah. Tapi apa panggil dia kayak gini. Kaedah pada bunuh nyawa. Pada tubuh badan. Seperti juga pada anggota. Pada anggota sebab juga. Yang kata wa kullu shakhsain bermula tiap-tiap dua orang. Kisah jarul qisasu bainahuma yang berlaku lah oleh kisah di antara dua saksi. Bin nafsi pada bunuh lah, pada nyawa ni. Seorang ni bunuh seorang ni. Maka dia nak bunuh kelai. Tu. Ada panggil kisah pada nyawa. Ya jari fihi ma fil atrafi. Berlakulah ia kullu saksan jarul kisah. Berlakulah ia kisah bainahuma baina saksan itu fil atrafi pada atraf, pada anggota. Ada anggota mana allati litalkan nafsi yang pada dimiliki nafsi. Mana nak kira lah. Boleh kisah pada nyawa. Mana dah. Tiap-tiap dua orang yang berlaku kisah pada nyawa. Berlaku juga di antara dua tu pada anggota. Gitu. Lepas tu mana tak frame dia. Fakama yustaratu ia berlaku di syarat. Dan ia berlaku di syarat. Ia kata nak. Fakama yustaratu fil qatili kaunuhu mukallafan. Maka seperti mana disyaratkan pada orang yang bunuh nyawa lah. Syarat kaunuhu keadaannya qatil mukallafan. Syarat kata kita nak kisah kelak itu, dia tak orang mukallaf. Dia tak orang mukallaf syarat pada yang bunuh tu. Mana syarat pada nafsi dia. Fakama yustaratu fil qatili kaunuhu kaunul qatili itu mukallafan. Yustaratu fil qatili li tarafin. Kaunuhu mukallafan juga. Disyaratkan pada orang yang kelak bagi anggota orang lain tu. Syarat demo nak kisah kelak dia. Dia kena mukallaf juga. Sebab kita bunuh demo. Syarat kita demo nak bunuh kita kelak, kita kena mukallaf. Kita kerak anggota demo nak kerak, syarat kita mukallaf juga. Syarat kotek atau kotek dia. Ya supaya situ kaunuhu mukallafan. Wahina izin. Kadang-kadang kata ada yang mau nak dengar kata, nak royak lah mana. Dengar tak ada apa. Tak boleh jangan kata apa kita lah. Jangan duk kata lah. Doa kita dia jahil. Kita doa gitu lah. Ya Allah, dan tambahlah ilmu dia kira gitulah. Supaya boleh baca kena-kena tu. Dah. Gitu.
Kalau tak kena, kalau banyak doa kita deh. Jadi ya, wahai nak izin. Dia mau nak dengar, dia mau tak dengar. Lepas tu, kalau rasa kat mana dia kena hati boleh dengar lah. Kerana kita baca semata-mata baca kitab sungguh. Tak ada nak campur golai kecek banyak kita tak seri. Tapi tak ada erah biasa kecek banyak dia. Baca tak sedap sah dengar gitu. Có đàn ninh boleh buat. Dia nak cai enggak nak cai. Nak dia mau tak behek gitu ya. Dia mau behek alhamdulillah. Kaunuhu mukallafan wahina izin dan pada ketika itu, pada ketika mana ni? Dah. Wahina izin maka pada ketika itu dah. Hina iskana kama yustaratu fil qatili kaunuhu mukallafan ila akhir syurut. Nah, pada ketika itu ya kataina. Pada ketika itu faman la yuqtalu bisaksin la yuqta'u bitarafihi gitu. Maka barang siapa tiada dibunuhkan akan dia. Rakaman bisaksin jadi biqatul saksin dengan bunuh seorang. Dengan sebab kita ni kita ada menak kisah tak boleh lah kerana kita ni orang panggil tak ada mukallaf, tak ada akil, tak ada balik. La yuqta'u bitarafihi nasihat tiada dikerakkan akan dia akan man tu bitarafihi dengan sebab dia kerakkan akan anggota orang lain. Tarafi saksin. Biar ada. Kalau kita budak ya syaratnya kena mukallaf lah. Ya mukallaf. Kalau mukallaf lah nak bunuh balak kelak boleh lah sebab kita dia bunuh demo. Orang demo nak bunuh kita boleh lah kerana kita ni orang mukallaf. Kalau kita ni bukan mukallaf, dia kerak anggota demo. Demo nak kerak anggota kita tak boleh. Kerana kita ni bukan mukallaf. Wa syaraitu wujubil qisas dan bermesyarat bagi wajib qisas ni. Kisah fil atrafi pada anikin nak kecek pada masalah nak kecek pada kerak anggota pula ni. Kerak anggota pula. Wa syaraitu wujubil qisas dan bermesyarat wajib nak qisas. Nak kisah nak balah lah fil atrafi pada anggota. Demo kita kerak anggota demo nak kerak anggota kita kelik lah. Tapi ba'da syaraiti al-mazkurati serpas daripada kena ada syarat-syarat yang disebutkan akan dia fi kisah nafsi pada balak pada kisah nafsi itu dia kena ada juga mana syarat nak bunuh dia bunuh balah dia maka syarat yang kena situ ya yun pun situ kena ada dah lah syarat situ cumanya syarat nak kisah dia kena tambah lagi kisah pada keanggotaan dia kena tambah lagi ada pun syarat habis bunuh tu dia kena ada pada masalah bunuh dan pada masalah keanggotaan kena ada. Tapi syarat nak kerak anggota ni dia kena tambah lagi. Sebab dia kata fil qisas isna ni. Wa syaraitu wujubil qisas fil atrafi ba'da syaraitil mazkur fil qisas nafsi. Syarat dia kena tambah lagi tambah lagi isna ni dua. Nah, kena ada dua lagi. Syarat nafsi itu berapa dah? Tak ingat dah. Tak ingat dah kita. Apa itu kita royak semua. Kalau dia mau tanya kita tak jawab tu kita tak ingat. Kita tak ingat nak jawab tu boleh. Kalau jawab boleh tu. Palo kan siapa tu say. Tapi kita jawab tak boleh. Mengaku betul-betul lah. Cuma kita ni bukan orang biasa ingat. Cumanya kita ni orang biasa tanak ni dan baca. Kau dah kata tanak dan tak ada tanak mana-mana juga. Mana tu boleh baca lah. Boleh baca. Tapi ingat tu tak. Gitu. Sebab tu dia mau tanya apa dekat kena balik kita, kena panjang. Lepas tu kena pakai masa dia. Lepas tu kita, kalau jawab, dia main tanya pula dia. Sebab tu kita minta tak jawab lah. Tak jawab masalah. Kerana kita bukan biasa orang ingat. Orang ingat, sedap orang ingat. Dia nak baca, lepas pada baca tu. Terlupa pula. Ya jadi baik tu. Sebab tu kita bukan sombong. Dia nak tengok sombong lah. Ada apa. Mana kita buat kodah kita kuasa. Kita buat kodah atau kita kuasa. Mana kita tak kuasa. Nak jawab masalah. Kita dah mengaku sombong. Jawab tak boleh. Tak ingat. Ya orang nak jawab ya ingat. Lepas kena balik kita ni. Dia panjang pun dah. Mana kita nak baca dah landing lagi. Kita nak baca budak lagi. Mana kita nak rehat sikit ada.
masuk ke demo rumah ni atau yang mana banyak perkara. Deh. Jadi sebab tu kita besok ni lah bagi baca. Isna ni ialah pada jawab masalah pun pahala. Tak ada bukan kata kita tolak. Bukan dalam Nabi kata dapat pahala. Tapi kita tak ada. Tak ada nak tengok. Isna ni ahduma istiraku. Tapi dah baca ni pun dia modal itu dah. Kok mana hai ni? Ada orang kakak ada kok mana hai? Dia panggil hai. Kok mana hai ni? Tata baca. Baik mana? Dan dia kata dia nak tolak ni. Nak baca sesuai kena tolak panjang. Tapi hari ni bertata baca. Dah apa tempat mula tempat mudah lagi kita baca aja. Tempat tak boleh kita tangguh dulu, kita baca gitu. Kadang-kadang ya ada satu masalah ni tak pada tolak tak ada baik. Kau dulu tak baca lagi. Gitu. Nak baca apa? Tolak tak ada baik. Gitu. Nanti tolak tu baik pula. Tempat hotel orang tu baik ada apa lah baca apa. Kita maksa nak ambil kan. Tempat hotel lah kita tangguh lah tak ada baik lah ni. Nak baca apa putih tameru itu ya. Nah. Isna ni orang panggil lah dah. Fil kisah si isna ni kena tambah 2 syarat pula. Ni masalah nak kisah batang masalah ke anggota ni. Dua huma bermasalah satu pada dua isna ni. Al-istiraku fil ismil qasi litarafil maktu'i. Kena sekutu pada nama. Yang tentu lah ia nama tu lil tarafi bagi anggota. Anggota al-maktu'i yang dipotong kenakan dia. Kita tak kane. Ya kena nak gerak tu ya kena ada istirak. Ya kena sekutu. Ya kena serupa lah. Pada nama yang ditentukan bagi anggota kita gerak. Misalnya kita gerak tangi demo. Tangi kane. Demo kena gerak. Tangi kane kita boleh. Kerana nama tu serupa. Tangi kane. Demo pun tangi kane. Kita tangi kane. Itu istirak. Kalau kita gerak tangi demo nak gerak kaki kita tak boleh. Sebab tu wabayyanahul musannifu biqaulihi dan menyatakan akan dia akan istirak fil ismil qasi tu menyata oleh musannif biqaulihi dengan kata musannif ataupun menyatakan akan dia akan ismil qasi boleh istirak pada dan merojak ismi pada dan merojak biqaulihi isyarat dengan kata musannif al-yumna bil yumna tu tangan kanan dengan tangan kanan. Kita gerak tangan kanan. Demo gerak tangan kanan. Kita gerak tangan kanan demo nak gerak tangan kiri kita tak boleh. Kerana nama lain-lain. Al-yumna bil yumna bermula tangan kanan tu digerakkan dengan tangan kanan. Yuqta'ul yumna masalah. Digerakkan akan yumna tu. Digerak yumna bil yumna. Dia. Yani yumna ni ia takdir fi'i dah. Yumna bil yumna. Ia takdir dah. Tapi hak mata ia wak mubtada. Ia wak mubtada. Ni. Tapi hak takdir tu yumna tu ia jadi naib fa'il. Yumna bil yumna ai tuqta'ul yumna masalah. Digerakkan akan sebelah kanan. Sebelah kanan tu masalah. Bana sebelah dah. Digerakkan sebelah kanan. Wa misalnya masalah min uzunin sebelah kanan daripada telinga. Telinga kanan kita gerak telinga kanan demo. Au yadin ataupun kanan sebelah mana daripada tangan. Kita gerak tangan kanan demo. Au rijlin ataupun kita gerak tangan kaki kiri demo. Digerak tu dipotong tu bil yumna dengan yang kanan. Yang kanan misalika daripada maka itu daripada uzulin yadin au rijlin. Uzulin au yadin au rijlin. Gitu. Kita gerak telinga kanan demo gerak telinga kiri kanan kita. Kita gerak kita apa lagi? Hok kanan itu masalah lah. Kalau hok kiri itu support lah. Dia gerak kanan sebelah kanan. Masalah sebelah kanan itu. Kalau demo gerak sebelah kiri support tu juga. Telinga sebelah kanan ataupun kita gerak
tangan sebelah kanan demo. Ataupun kita gerak kaki sebelah kiri sebelah kanan demo. Demo pun boleh gerak telinga demo boleh gerak telinga kita. Kita gerak tangan ya dua ke telinga kanan. Kadang-kadang tak mau gerak telinga kanan nak gerak telinga kiri. Tak boleh. Abang nama lain-lain yang nak istirahat ni takkan ni telinga kanan. Kita gerak demo boleh gerak kita telinga kanan baru istirahat baru supaya nama tu. Jadi wal yusra mimma zukira bil yusra wal yusra atau pada yumna wal yusra bil yusra. Nah dan wal yusra dan digerakkan salah takdir kan waktu ta'u yusra gitu dan digerakkan akan sebelah kiri mimma zukira daripada barang yang disebutkan akan dia. Apa daripada barang yang disebutkan akan dia itulah min uzunin au yadin au rijlin. Nah, bil yusra dengan yang kiri mimma zukira daripada dimakai itu. Daripada dimakai itu, daripada itulah min uzunin au yadin au rijlin. Kalau kiri sebelah kiri, gerak tengok kiri, kena bayar sebelah kiri. Bil yusra mimma zukira fahina izin fala yuqta'u yumna bi yusra wala aksuhu. Wahina izin dan pada ketika itu adalah hina is usturital istiraku fil ismil qasi. Nah, pada ketika disyaratkan akan sekutu pada nama yang tertentu pada nama yang khas tu. Nah, kane dah. Tengok kane, kita gerak telinga kanan demo gerak telinga kanan kiri kita. Dan sampai tu kita lani abang kerana lani ni abang on air. Hukum ni on air. Sebab tu orang panggil con. Ada pun curi ni orang panggil jenuh jenan. Gerak tani. Kalau bunuh tak boleh satu orang dah ya dah. Orang sesak je kalau orang sesak dia. Bunuh tu rawan dia Mana tu kalau lah kita tak satu orang satu raja Mana dalam undang-undang Islam ni bala mana undang-undang Islam ni. Orang curi ya tak gerak tangan. Gerak tangan kita tak situ dulu. Gerak tangan. Lepas tu gerak tangan dalam Islam kita nak berat ada tu lagi. Iaitu kita nak bunuh diri. Nak bunuh tu. Ya nak bunuh kalau dah. Kai kamu kalau gitu. Banyak kau curi. Kenapa? Orang sesak duduk dengan mati baik mati. Nampak tak? Kalau curi boleh kesenangan. Kalau curi dia mau ikat mati kesenangan. Kau amsup dia. Kalau duduk dengan mati baik mati sebab tu kau banyak curi. Lepas tu nak buatlah ya tu. Terang tu buat kita. Tu buat kita curi kat tangan. Bawa curi kat tangan. Bawa kat tangan tu saya. Kerana dulu susah ni kau lebih susah lagi. Tak boleh. Nampak kalau mati tak apa. Kalau jadi gerak tangan kudang orang lo udah sesak lagi, pikir lagi. Kau susah bagi. Sebab tu cuba nak curi kau hilang. Ya kadang-kadang gini Ya kadang-kadang buatlah. Ya kena une tu berat. Maksud berat ni apa? Sebab tu ponok tu bekeng dah. Anak murid ya boleh. Kenapa? Dengan sebab bekeng tu budak jadi baik. Bukan sebab dengan kita nak itu dah. Kenapa? Tu guru hok bekeng unih hok kuat tu budak tu boleh. Hok boleh tu lah. Hok tak boleh pakai lari mula gitu dah. Nampak tak? Dan di pondok dia tu makna tak? Tanda. Nampak tak? Unih tu kuat. Negeri mana hok orang panggil unih dia kuat. Maka orang panggil aman dan damai. Tak gitu. Sebab tu kalau kita ada jadi kuat sungguh kita tak ada. Maka aman dan damai. Yang kita. Orang tak berani buat. Jadi bukan kata Islam ni suka kerak tangan. Bukan. Orang panggil dengan sebab kerak tangan tu tak kerak tangan. Pero tu. Dengan sebab kerak tangan. Unik kerak tangan tu lah. Selamat daripada kerak tangan. Tu natijah dia. Bila orang tahu kata. Curi kerak tangan. Sebab tu curi ni kerak tangan. Sebab tu orang tak kerak. Sebab tu dia tak curi. Bila dia tak curi, sahabat bagi tak kerak tangan. Tu undang-undang Islam. Bukan kata Islam ni horai. Islam ni jahat. Lepas tu suka kerak tangan. Dia bukan saya sebab tu. Orang tak faham. Dia nampak situ ya.
Tapi orang kalau kita mendalami dalam unek-unek, maka dengan sebab unek Islam ada unek Islam selama. Nah, ada ni do yo ye lah sebab tu orang panggil kau banyak. Nah, deh. Kau banyak curi. Sekali lagi dah tak nak kecek dah curi. Segi pakai penyambung pula, klip kas dia. Mudah lah ni nak ada apa? Okey, mana ambil air. Tak nak kecek banyak tak nak kata muka ni. Sikit lagi. Kenapa ya kogi. Sikit lagi. Gitu pun nak ada apa lah ni kena pakai wan campur dah. Nampak tak? Wan campur macam gitu golai. Pun tak apa lepas bebas. Tapi lah ni tak boleh dah. Dah ya kau banyak. Nampak lah no kau lama kau ya pala tu. Kena tamcai gitu lah. Mana tiap-tiap benda yang mari, benda kita kena hamba winde. Lepas tu kita kena turun. Jamai dulu. Jamai dulu tak apa. Jamai dulu. Jamai lah ni tak apa. Kita kena hamba winde jamai lah ni. Mana ayat dah belakang. Nah, tengok dah apa kena pakai wuncang pi dah ni. Allah. Sampai situ dah. Wai nyanyo lah ni, nyanyo ke orang nan ni pun nyanyo. Kacau nan ni halu sama besar. Bo Isa nak main baik. Tengok kata ni bisa kan? Tinggal apa bisa? Buah bisa tu dia membaik semalam dah. Tak awak apa habis buah nak kecek. Nah, kerana apa nama? Kau banyak. Pakau banyak kita nak buat lah no. Kau kuat. Misalnya maksiat kau kuat, lek kebajikan kita kau kuat lah. Ya nak situ, ya nak situ ya. Nah, bukan kata kita nak Allah mana maksiat dah. Kita tak boleh buat, kita tak ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita ni macam mana kau kuat. Misalnya maksiat kau kuat. Nah, mana kita ngajar ni pula maksiat ni pula. Maka orang bang maksiat naik ni pula, kita kena naik ni pula. Kalau maksiat naik 80, kita maksiat ni sekurang-kurang nak payah mat dia tu kita kena baca kitab boleh 80. Kalau maksiat naik 100, kita nak utuh nak hapus nak amat dia 100. Tapi utuh nak jadi menelatas ni, ya kita kena 100 lebih. Gitu ya kena buat. Apa nak buat apa? Nak buat lah mana? Nak buat terakhir. Nak pergi ikat kita pandai bukan pandai kita. Pandai kita baca kitab ni. Kadang budak tu lagi. Ala koda. Sama bu baca kita. Budak tak lendok kan untuk kuat lajak sudah udah. Alai kita kena baca kita. Budak ya ada geng kau datuk kena kau datuk ya. Dan lebih pada tu tak boleh. Lebih pada tu lagi berat. Nak terleh lah nak kenyir dah ni. Kenyir. Ya budak lagi dua ya. Satu orang bang dua rekan. Lepas tu orang bang jalan. Dia nak jalan. Mana tu budak tak berakhir dah. Budak tak lapar. Kacau beri. Lari juga. Kalau duduk situ ngaji kuat. Dah ada. Lepas tu orang kuat pula. Apa nak kuat tak boleh duduk situ. Ada. Kalau tunggu baca koko, baca slow dah. Tak duduk situ. Ngaji tak kuat. Gitu ada. Nah sebuah orang lah no. Orang hok beseng hok berakhir tu we banyak. Gitu. Orang hok tak berakhir tu we berapa pandai. Jadi we berapa pandai apa tu kena kira berapa pandai nak lah no. Baca banyak lagi. Yo ya tu ngajar kuat. Ngaji sikit boleh lagi dah tak abang ngaji tak lagi tak alih tu sikit luas semua ya dah. Lagi juga. Payah. Batu salah satu kita buat. Nak baca pondok tak boleh kuat sangat. Budak-budak. Lepas tu kata, tak ikut, mungkin dengar. Terus saya bakar dia. Dia dengar. Lepas tu nak dengar apa ikut je. Dia dengar. Banjuri kan. Banjuri dia mau ngajar setahun deh. Justru. Dia mau boleh ngaji sebulan habis justru. Kalau gaji. Lapar lah nak makan begini. Kalau tak begini, saya royak kata. Kita pandang kita ngajar demo lagi. Pandang ni kita ngajar demo lagi. Nah, ngajar untuk orang tak kenyir. Ngaji sing kaca apa ngaji umum dia tak boleh banyak. Betul apa dah.
Jadi kita ni pondok kita ni, kita yang sebagai tunggu kalau tolong apa dak kita. Wah ni sini. Pamun nak kita apa? Kita dengar sendiri. Dia. Kau gitu. Ada udah kelek rumah yang tak dengar. Ada dengar juga kata mulut ni. Alhamdulillah. Ya ada agama-agama gajing tu. Patut gajah-gajah hok malah tu pun tu. Hok malah tu pondok boleh tak ngaji. Tapi hok gajah duduk rumah boleh tak tinggal. Gitu. Kecil banyak deh. Fala yuqta'u benar ni. Wal yusra mimma zukira bil yusra mimma zukira. Wal yusra mimma zukira bil yusra mimma zukira. Fahi wahina izain dan pada ketika itu. Fala tuqta'u yumna bi yusra. Maka tiada diboleh pada ketika itu syarat kena istirah ke. Maka tiada boleh dibunuh kenakan maka tiada boleh dipotongkan akan tangan kanan. Bi yusra dengan sebab dipotongkan tangan kiri tak boleh. Kita potong tangan kiri demo. Demo nak potong tangan kanan kita tak boleh. Kerana nama tak serupa. Wala aksuh. Yani fala taqtuhu. Yani fala tuqta'u aksuhu. Maka tiada dipotong ke akahnya. Akan bagi al-maskur. Yani tiada dipotong ke akah kiri. Dengan sebab dipotong ke akah tangan kanan tak boleh. Kerana orang bagi nama tak serupa. Wasani alla yakuna. Dan yang kedua. Syarat yang kedua lah, ia dua syarat. Ia tambah di atas syarat-syarat masalah nak kisahkan akan nyawa dulu. Wasani alla takuna yang kedua, alla takuna bosa tiada ada lah. Wasani alla yakuna alla yakun yang kedua, bosa tiada ada lah. Bi ahadi tarafa ini dengan salah satu daripada dua anggota ni. Syalalun tiada ada syalan mana lasau cekan medai cekan medai syalalun mana tu lasau ai panggil lasau balah mana ya lasau ya kau ni kenapa ya kau ni deh fala yuqta'u yadun aw rijlun sahihatun bisyalla maka tiada dibunuh tiada dipotong kenakan tangi. Maka tiada dipotongkan akan tangi. Atau rijlun ataupun kaki. So itu ya sehat ni panggil cekan dai. Boleh guna deh. Wak kaki tangi kaki boleh berjalan boleh guna. Poketi Hok syalak ni orang bang syalak ni hok mai poketi. Orang bang hok mai poketi ni syalak ni hok laso. Hok laso ni hok punah ada wak gapo. Ada kaki tapi nak guna jalan tak boleh. Ada tangi tapi nak guna tangi dia tak boleh syalak. Gitu ada tangi tapi nak buat apa tak boleh. Nampak tak? Maka tiada boleh dipotong kenakan tangi hok sahih. Dengan sebab tangi sahih dipotong kenakan tangi hok laso. Kita gerak tangi hok laso. Tangi kita molek deh. Kita mungkin wanjok. Gerak tangi demo hok laso ni. Hok cekan medah. Demo nak gerak kita tak boleh. Kerana ia tak sama. Nama tu sama dah. Tapi orang panggil kuam sama dia tak sama. Nah, kuam sama tak sama mana tu? Nah, kita tangan molek, demo tangan punah. Nah, kita gerak tangan punah demo. Demo nak gerak tangan molek kita tak boleh. Kau tu. Kalau tangan laso kita, kita gerak tangan kanan demo. Tangan kanan demo. Demo nak kisah boleh. Kau tu. Tapi kita tangan sahih ni. Dia gerak tangan demo laso. Tangan hok demo punah, cekan medan. Lepas tu demo nak gerak kita tak boleh. Fala tuqta'u yadun aw rijlun sahihatun bisyalla. Wa hiya bermula ia syalla ni gapo? Allati la amala laha. Ialah anggota lah, tak kaki ke tangan ke. Yang tiada jenis buat kerja baginya bagi syalla. Mana nak buat apa tak boleh. Kaki cari dengan medan. Mencari nak bagian tu bagian ni nak buat tu buat ni tak boleh. Terpanggil lah so sebab kata amapa deh. Amapa pun ada buat apa. Nah ada sebab tak ada. Tak boleh kot tu. Amma syallahu fa yuqta'u bisahih. Adapun bermasyallah mana tangi atau kaki hok lasau. Nah, patut tahu maka dipotongkan akan dia akan syallah.
bisoi hati dengan gerak anggota sahih. Geika kan ika banyak kan. Orang kita ni dia macam tu. Dia masak gerak tangan kita nak gerak antek kita tahu kita rasa langsung nak gerak boleh. Boleh. Ya dan tak boleh dan boleh. Kita tangan boleh. Kita gerak tangan langsung demo. Yang mau nak gerak kita tak boleh. Tu dan. Nah, kalau hok ikdan dan mana satu pihak lagi, kita tangan langsung. Kita pergi gerak tangan demo. Ika banyak. Ibah bong. Buk nak tangan butuh. Dia mau nak gerak naik kita. Gerak. Boleh gerak, boleh kisah lah tu. Dia. Patuk ta'u bisayati, maka dipotongkan akan dia akan salat tu dengan sebab dipotongkan akan hak sahih tu. Halal masyhur di adakah masyhur. Kau masyhur ni ingat ada kau masyhur. Kau masyhur bukan kau hak dongdang lah, okey. Kau masyhur ni istilah dia yang yang kuat, orang panggil perkataan yang kuat. Minam nak kau panggil masyhur. Ya sebab tu masyhur. Ya ingat dia kena ingat agak masyhur. Sebab sifat 20 masyhur. Sahih tu bisalah hak masyhur ni panggil hak dongdang ni. Hak masyhur tu bukan betul. Sebab tu istilah yang kena ingat pula. Sebab tu kau masyhur, gapo kau masyhur. Istilah dia. Tidak, kalau kita tak kerti istilah, kita jawab supaya dengan kita baik. Gitu sih. Lepas tu nak tahu istilah, tengok mahli. Tengok mahli yang Imam Nawawi, dia buat istilah dia. Pada juzuk yang pertama, tu istilah dia. Dah. Kita tak baik istilah, kita hurai istilah. Tak baik istilah roy tang roy, ngikut lain berat. Pak kita baik istilah lain. Istilah pada hak masyhurnya sifat 20. Dan baik hak rojehnya, kita tak ada sifat 13. Kita ambil istilah hak nombor tak istilah ni tak kena hal. Istilah sepeka, ia tak sebut istilah lain. Nama tak? Sebab tu orang panggil walaupun kalimah masyhur, tapi istilah lain-lain kerana ilmu lain-lain. Lepas tu nak tahu istilah lebih kurang istilah kalau masyhur gapo, kalau sahih gapo, kalau asah gapo, kalau belaka ya ada belaka, maka istilah dia tu daripada dalam mahli tu. Kita tengok dalam mahli di awal dia. Kadang-kadang kita ni kita ngaji fiqh kita tak padu mana masalah istilah. Mana kita tak padu. Dia atas kausah. Kausah apa kausah? Dia atas kausah. Apa kausah? Lawan bagi sahih apa? Lawan bagi istilah sah apa? Berkata Imam Syafi'i orang apa? Berkata Ashab orang apa? Cumanya kita tak padu mana kerana tempat kita fokus, tempat kita nak tu masalah. Istilah tu gitu-gitu ya. Sebab tu kan, kita tak ada di atas kausah pun, di atas kausah pun. Kerana kita nak surah itu kerana kita tak biar istilah mereka. Kaca-kaca kita surah ni kau lain berat. Sebab tu orang panggil nak tahu istilah dia tu, kita tengok dalam mahli. Justru pertama mula-mula tu, yang orang ayat istilah, dia tafsir cara-cara istilah dia. Halal masyhuri di atas kau masyhur. Illa kalau kita bayangkan masyhur ni orang ni orang terkenal. Orang ni orang masyhur ni. Ikut lain. Illa ayyakuna adlani min ahli al-kibrati. Dia malaikat. Allah, dia dah siapa? Dia. Illa ayyakuna adlani malaikat. Bahasa ada lah oleh dua orang andi. Ya seperti nak illa ni orang panggil sesina pada dah. Pala payuk tau. Amma syallahu payuk tau bil sahihati. Illa walaupun boleh dikerak. Illa mana lakin ayyakula illa malaikat. Yang ni boleh juga. Sesina pada mana ni? Payuk tau. Illa ayyakula adalah malaikat. Bahasa kata tak boleh dua orang yang ada. Min ahli kibrati daripada orang ahli kibrah. Orang bijak pandai. Ni lah. Hak apa? Hak darah hak ni. Hak kampet ni.
Ha bomo yang ahli kibra ke pandai ni tak bukan ahli kibra tu kasih nu tak leh dia tak erti ni ahli kibra nak gerak pun dia kena tanya dulu kerana tangi kita tangi sohai dia mau gerak tangi sohai kita deh pak kita nak gerak tangi lasa demo tu maka situ dia kena ada ahli kibra bomo lah ni pet dia bomo ada doktor yang bijak boleh dua orang min ahli kibra dia kata nak inna syalla sesungguh syalla ni tangi laso kita nak gerak kita ken ni kita marah kita murih kita nak gerak tangi laso la kasala laso kita nak gerak dia kata nak iza kutian la yang kata undamu mereka ni tak boleh gerak ni mereka bosa dia kata ni kata la oleh ahli panggil mereka bosa mereka tak boleh gerak nah tak boleh gerak kerana tangi punuh ni kadang-kadang darah dia punuh darah punuh main pakati kalau mak tangan main pakati kalau punuh dia tu membawa ada sia ciwit mati tak boleh dia nak bawa pada laga tak boleh mereka mana tadi boleh gerak mereka tak boleh gerak kita nak gerak dia gerak tangan kita misalnya tapi kita boleh dia tangan langsung pak kita nak gerak tangan langsung dia sebagai kisah dia nah dia kena tanya bomoh lu nah illa ayyakuna adalah ni mereka bosa adalah dua orang adik min ahli kibrati daripada ahli kibrah dia kata nak inna syalla sesungguh tangan langsung dia tu iza kutian apabila dipotong akan dia akan syalla la yang kutian damu tiada terputuslah oleh darah dia tangi punuh bila dia tangi punuh ni ya orang panggil isna pada yukta'u dah illa isna pada yukta'u dia gerak mereka tak boleh gerak iza kutian apabila dipotong akan dia akan syalla la yang kutian damu tiada terputuslah oleh darah dah tangi dia punuh darah apa tangi dia punuh pada urat dia punuh dah rambut tangi dia punuh bantu kena cek dulu cek kata rambut belut apa kata ia ada mari ada buti ada kalau tergerak ni darah dia buti nampak tak tak apa kalau lah kita tak iza kutian dia kata mereka Allah tak gerak ahli kepada kata sesungguh tangan langsung apabila dipotong akan dia akan syalla la yaqatu damu tiada terputuslah oleh darah tak buti bomo kata kalau gerak kita nak gerak juga nak gerak kalau gerak tu tak boleh gerak ni mana tadi dia punuh rambut darah dia punuh bila gerak apa darah tak buti lalu dah nah kerana orang panggil urat darah tu main pakati dah Abang tang fatihu afwahul uruq bahkan terbuka lah oleh mulut-mulut urat darah tu dah wala tansaddu bil hasmi dan tiada tersumak tertutup lah ia afwahul uruq mulut dia tu bil hasmi dengan hasmi abang sela dengan api ya dua sela dengan api kalau bang sela dengan api ni abang lunfai kita kadang-kadang kita bakar apa bakar mesi nah kita gerak apa ni untuk nak mati urat ni ya ada dua satu selai dengan minyak panas pada minyak panas dah ada pun gerak apa selai pala dia supaya nak jadi kecut mati kata urat dia ada gerak apa tu besi salah ni salah dengan api mana tu kita bakar besi ya we merah we hijau we gapo we kuat tu lah lepas tu gak apa tepek pop lepas tu dia pop dia temu dia jadi mati abang mati daging mati jadi katuk urat dah ya bang selah api ataupun selai di dalam minyak panas dia juga dalam panggil salah orang panggil Saki bin Nari dan seperti tengok selainya di dalam minyak zait yang digelegorkan akan dia boleh juga utono kita ke apa tadi utono darah yang berhenti dia kena katuk urat darah nah lepas tu bapak kata darah urat dia morning ni kalau kerak darah dia tak katuk bila tak katuk darah tak berhenti tu baik zaman bawa ada mati
maka tu nak gerak boleh. Wa yustaratu ma'ahaza, dah disyaratkan orang nak gerak boleh. Cuma bila nak gerak boleh, nak kisah boleh bayar. Kena bayar sekarang. Kena bayar. Wa yustaratu ma'ahaza an yaqta'a biha mustawfiyahu wala yatlubu arshan lisyalali. Ya kataina wa yustaratu ma'ahaza, disyaratkan serta ini syarat ni. Syarat dalam ma'a amni nasfid dami, mana serta amil daripada terbit darah. Mana tu syaratkan ada kita gerak ni panggil urat darah dia kata dengan sebab kita selah apa tak dengan bersepi nampak tu jadi dia kata walaupun tangan dia bunuh tapi mana urat-urat dia terima kata lagi dengan selah ke dengan sebab kita seleh di dalam minyak zait yang panas ke ada apa mana rambut dia boleh buat lagi, mana gerak lagi boleh lagi, dah barulah boleh gerak. Kalau lah kata bomo kata tak kata ni nak kata boleh tangan dia tu. Wa yustaratu ma'ahaza, disyarat serta syarat tadi ayyakna'a biha mustaw kahwasa reda dengan dia oleh mustawfi. Reda lah oleh orang. Mana je mustawfi ada. Mustawfi apa? Mana dah disyaratkan bahawa reda dengan dia bahasa reda dengan dia kama daga ayakna biha yarda biha dengan syarat ada rajak syarat apa? Reda lah dengan dia dengan syarat oleh orang yang ambil sepenuh akan dia akan syarat. Mana ada dia sengerti dia tahu kan sehat kena sehat. Tangan kita demo kerai, tangan kita molek, tangan demo tu tangan punah. Lepas tu tangan dia punah, tangan mu molek ni mu nak kerat juga tangan dia. Misalnya kita kerat tangan demo sendiri, tangan kita tangan rasa ni kita kibah tung putus tangan demo. Putus demo. Lepas tu kena tanya demo. Tangan dia tak sama, tangan demo molek, tangan kita ni rasa. Lepas tu demo nak kerat juga tangan dia hok rasa tu. Kan ni murih. Rasa reda. Tak apa. Kerana hok kita kurang pada demo. Dia ya reda. Mustawfiha. Lepas tu wala yatluba atau pada yakna. Dah syarat boso tiada tutup lah ia mustawfiha. Arsyan himbuh. Kita tengok dalam belakang masalah himbuh ni. Himbuh ya dia lah ni. Hak demo tangan molek. Hak kita tangan kurang. Buat ada. Mana tu demo gerak kita ni jadi mesum saksi adapun tak sama dengan hak demo tu. Kita gerak hak demo molek, demo gerak kita. Tak apa kita gerak ni lepas tu demo kena bayar lah harga kurang tu. Harga bang tong cut ni. Demo gerak tangan kita, pak kita kena cuk pula. Kerana kita tangan punah. Tangan demo molek, dah raka kalau kita kira raka ke, tangan demo terlebih mahal daripada tangan kita. Kau tak tu. Rawang di antara tangan molek dengan tangan punah ni. Ya ada beza. Lepas tu harga punah tu banyak harga kurangnya anak. Demo gerak tangan kita, pak kita kena bayar. Lagi kepada demo. Tak boleh tutup. Mana tu? Kalau reda. Kalau gerak, pakai gerak atas jalan kisah. Kalau tak reda, tak boleh gerak. Kalau gerak, kena reda lah dah. Perak dah. Kata dah, demo nak gerak tangan kita. Gerak. Lepas tu, iri kacau cuy, apa tu tak boleh. Demo tu tangan, demo kena bayar kita. Kita kena bayar demo lah. Kerana kanan kita ni, kanan tangan rasa. Dia tak boleh nak tutup tu. Nak tutup tu tak boleh dah. Kalau nak gerak sudah. Tak kena kecek lah duit harga apa, cuci kan apa tu. Kalau tak pasal tak puas hati, tak reda, ambil kisah. Mana tangan demo berapa utah. Tangan demo tu berapa utah. Kita kena bayar utah. Ada pun mana tak saya tak apa, kita nak bayar kurang daripada tu. Tak ada apa enggak. Ambil sepenuh, tak apa juga. Ya dua tu boleh pilih. Kalau gerak, panggil gerak. Mana tu, duit harga apa jangan kecek. Kena bakar klub, kakak sudah.
Kalau lah tak puas hati, tangan demo kita gerak tangan molek, mai gerak tangan hoyo punung tak puas hati, ambil dia. Tangan sepotong ni berapa? Bayar ambil dia. Lisyalali. Summa asyara al-musannifu liqa'idatin biqaulihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Nah.